Okey, teknik mudah macam mana kita nak trade 1 minit menggunakan kaedah BBMA. Okey, di Bitcoin senang sahaja. Yang pertama sekali kita tengok area ni adalah area dia buat sideway. Macam mana kita nak tahu kita nak masuk? Jadi kita hanya perlu dia pecahkan sideway tersebut. Dan dia punya lengkungan ni akan naik sama ada ke atas, atau lengkungan tu dia pecahkan lengkungan di ke bawah. Lengkungan biru ni akan jadi ke bawah. Dia akan buat susunan yang cantik lah. Dia akan susun cantik elok. Dia lengkungan dia elok macam tu. Itulah time yang kita masuk, sesuai untuk masuk. Ni pun sama, dia akan susun elok ke sini. Batu ke akan dipecahkan dulu ke. Jadi kita boleh masuk bila mana dia dah mula pecah kawasan. Dia ada beberapa bahagian ni. Sideway, pecah. Dia ada sideway sikit. Sikit je, dia pecah. Dan kita masuk pun, kita ambil pun tak banyak lah. Bila dia pecah tu, dan dia turun tu, kita ambil lah terus kat situ kan. Dalam satu candle saja kan. Okey, kita tengok kat mana dia nak bentuk. Sama ada ke atas atau ke bawah. Okey, baik. Tadi saya pause sekejap. Tengok. Okey, dia dah mula menembus. Kat sini kita dah pun boleh masuk. Instant pun tak apa. Dan kita letaklah stop loss kita kat bawah ni. Tempat kat mana dia start, dia pecah tu. Atau kat bawah ni. Candle kat bawah ni. Ataupun area sini. Area sini ni letaklah kat situ. Kita punya stop loss. Stop loss, kata stop loss yang apa? Yang stop loss yang yang kata yang tak banyak lah kan. Okey, dia dah tu dah profit sikit kan. Mungkin saya boleh ambil bila dia sentuh, dia touch warna merah tu nah. Tak banyak pun, ambil sikit cukup. Itu namanya scalping lah, scalping. Okey, sikit lagi. Lupa tak soalan tadi tak soalan siap kat bawah ni. 77440. 77440. 77440. Dekat H1 dia buat apa? Dia dah buat dah ni. Dia dah pecahkan kawasan ni. Mungkin dia boleh pergi terjun. Kata apa istilah dia lupa dah. Kita patah balik ke M1. Yang ni yang merah ni MA ni MA50, MA100, MA200. Macam itulah. Jadi sebabkan MA200 tu agak kuat. Jadi seloknya saya close je lah. Kita ambil dulu. MA200 tu kira agak kuat. Dia nak tembus. Kita ambil lah mana yang profit tu. Itu sahaja. Dan kita tunggu lagi. Lagi satu, bila dia buat macam ni, dia turun macam tu, kedua ada satu candle lagi hijau dia keluar balik. Kita boleh masuk buy lagi. Itu saja perkongsian yang mudah untuk kita trade.